pada PRU 16 ni Lenggong akan tolak AMDAP. Betul tuan-tuan? Dulu orang Lenggong undi Barisan Nasional sebab dia tolak DAP, betul? Sekali orang yang diundi tu kawan saya juga dah masuk AMDAP. So kali ni orang Lenggong nak AMDAP ke tak nak? Tak nak lah saya rasa tuan-tuan. So hari ni dah malam pukul 11 ni saya nak cerita sikit pasal isu semasa tuan-tuan. Satu saya nak cerita pasal Azam Baki lagi lah. Semalam di Lumut saya berucap, saya dah cerita pasal Azam Baki. Pagi ni dia buat statement pula tuan-tuan. Malam di Lumut saya dimaklumkan oleh YDP PAS di belakang ada orang UMNO, dia kata duduk bawah pokok dalam gelap. Hari ni malam ni saya tengok orang UMNO ada duduk depan ni, saya tak boleh sebut lah yang mana satu. Dia duduk depan. So orang UMNO pun datang tuan-tuan, betul? Orang UMNO pun datang sebab orang UMNO original tak mau AMDAP lah. So kita nak cerita sikit pasal Azam Baki. Pagi tadi Azam Baki ni ditanya oleh wartawan. Dia kata, macam mana awak nak bercuti ke apa? Adakah Tan Sri ingin bercuti ataupun perlu bercuti? So dia kata macam ni, dia kata buat apa saya nak bercuti, dia kata. Saya tak perlu bercuti, dia cakap. Sebab orang yang jadi Menteri Kewangan pun ada kes mahkamah tak bercuti, dia cakap. So saya nak tanya kepada Azam Baki, dia tuju kepada Menteri Kewangan mana ni? Azam, Tan Sri Azam Baki, Menteri Kewangan negara Afrika ke mana ni? Saya nak tanya. So kalau dia tuju kepada Menteri Kewangan negara ini tuan-tuan, Menteri Kewangan negara ini siapa tuan-tuan? Anwar Ibrahim. So Tan Sri Azam Baki, awak bagi tahu kita betul-betul awak tuju pada Anwar ke? Sebab dia kata buat apa saya nak bercuti, Menteri Kewangan pun tak bercuti. Dia dituduh di mahkamah, dia kata. Saya belum dituduh, dia cakap, di mahkamah. Tak ada kes kriminal, dia cakap tadilah. So maksudnya apa, macam nak bergaduh je ni tuan-tuan. Macam nak bergaduh, dia dah tuju tu. Menteri Kewangan pun tak bercuti, dia cakap macam itu. Sebab tu saya cakap semalam. Saya kata Tan Sri Azam, saya rasa-rasa awak macam dah nak kena ni, betul? Walaupun Anwar Ibrahim Mitohi kata, buat apa nak pecat Azam Baki? Dia tak buat salah. Tapi Anwar Ibrahim ni tuan-tuan tahulah, dia subuh cakap lain, Zohor dia dah tukar cakap lain. So sekarang ni saya nampak dalam media-media, saluran media massa, media utama bawa cerita Azam Baki. Semua gambar-gambar yang media-media tayang muka Azam Baki ni pelik betul tuan-tuan. Macam nak menunjukkan Azam Baki ni macam itu. Itu semua media menyokong kerajaan tu. Yang pergi beragak di Sogor tadi tuan-tuan. Pada saya di Sogor tadi beragak, mahasiswa beragak bagus. Bagilah mahasiswa beragak, tolak rasuah, tolak Azam Baki. Tapi ada juga yang menyebut dekat situ ahli-ahli parlimen kerajaan tuan-tuan. So saya tengok pertama kali dalam sejarah ahli-ahli politik, ahli parlimen kerajaan pergi ke jalanan menentang kerajaan tuan-tuan. Ini first time dalam sejarah. Ahli parlimen kerajaan. Tak ada WhatsApp group. Apa? Rafizi, Wong Chen, Nik Nazmi, bekas-bekas menteri ni semua pergi ke jalanan. Dia dah dalam kerajaan, dia menentang kerajaan. Apa benda dia orang ni? Biarlah budak mahasiswa itu buat. Dia punya bantahan. Awak pula pergi menyebut awak lawanlah dalam parti tu. Pada Rafizi dan sebagainya ini. Dia pula pergi dekat situ bagi ucapan. Dan okeylah. Dia nak menentang Azam Baki ke apa ke, tapi pada saya dia suruh Azam Baki turun. Tapi yang lantik Azam Baki, yang menasihati Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk lantik Azam Baki ni siapa tuan-tuan? Anwar Ibrahim. Patut dia suruh Anwar lah turun, betul tak? Turun cepat. Tadi tuan-tuan, perempuan, ada plakat
plakat besar. Dia kata, turun Azam Baki. Satu plakat. Lepas tu ada satu lagi plakat. Gambar Anwar Ibrahim punya gambar. Anwar penipu. Itu tadi. Dalam demo di Sogo. Anwar penipu. Saya bila nampak plakat itu, saya pun terfikir, dia orang ni baru tahu ke? Anwar ni penipu. Kita dah lama tahu, betul tuan? Manifesto dia tak tunai. Penipu ke tak tu? Tipulah tu. Tipu manifesto. Macam mana? Itu saya cakap. So dia orang bagi tahu, ini bukan kita cakap. Ini orang yang demo tu cakap. Besar-besar dia tulis Anwar penipu, dia cakap. So lepas itu, dia interview ahli-ahli politik kerajaan ini, PKR ni. Dia kata, macam mana ni? Apa kita nak buat untuk menyelesaikan masalah ini? So ahli-ahli politik PKR ini cakap apa? Dia kata, kita kena uruskan pelantikan ketua pengarah, ketua Pusurujaya SPRM ni melalui parlimen, dia kata. Parlimen yang kena lantik, bukan Perdana Menteri Nasihat Agung suruh lantik. Saya pun terfikir, bukankah itu manifesto lama dia? Betul tak tuan-tuan? Tapi diorang bekas-bekas menteri ni, bekas-bekas menteri yang tiba-tiba tak jadi menteri kalah pemilihan ini, masa dia dalam kabinet, dia bawa tak isu ni? Dia tak bawa. Kenapa sekarang pula bawa? Masa dalam kabinet, dia tak bersuara. Sebelum itu, tahun 2002, siapa yang bawa isu Azam Baki ni? Mereka juga, betul tuan-tuan? Tahun 2002, Januari 2002. Masa tu Anwar Ibrahim belum jadi Perdana Menteri. Dia cakap apa? Dia cakap Azam Baki perlu disiasat oleh jawatankuasa bebas di parlimen. Tak salah saya, dia cakap di parlimen. Dan sementara itu, Azam Baki kena berehat dan bercuti. Januari 2022 sebelum dia jadi Perdana Menteri. Sekarang dia jadi Perdana Menteri, dia buat ke tak tuan-tuan? Dia tak buat. Sebab itu orang kata dia penipu. Orang kata dia pembohong. Dia tak buat. So apa benda ini? So, sebab itu saya tengok apa benda permainan dia ni tuan-tuan. Kita nak supaya Azam Baki ni disiasat oleh jawatankuasa parlimen. Dilantik atau tidak itu kita akan bawa juga. Sekarang Anwar Ibrahim tubuhkan jawatankuasa yang mana pengerusi jawatankuasa siasatan ini adalah peguam negara. Kita setuju ke tak tuan-tuan? Peguam negara, siasat, penjawat awam ini. Azam Baki ni ketua Pusurujaya SPRM, dulu kertas siasatan dihantar pada peguam negara. So dia banyak berhubung dengan peguam negara. Ini peguam negara yang sama yang bagi NFA kepada Zahid Hamidi. Betul tak orang UMNO? Betul. So kali ni macam mana? Adakah Azam Baki ni dapat NFA lagi ke macam mana? Saya tak tahu. Tapi saya nak cakap kepada Anwar, Datuk Seri Anwar. Kalau Azam Baki ni NFA atau lepas, saya rasa yang kena siapa tuan-tuan? Anwar. Kita akan bawa, rakyat akan bawa tadi ahli-ahli parlimen PKR sendiri. Anwar dah tak boleh kawal dah ahli parlimen dia. Cakap, kalau Azam Baki tidak turun, mereka sendiri akan bawa ke jalanan berkali-kali isu ni. So Anwar pun dah rasa panas. Anwar ni saya tengok PL dia, perangai dia Datuk Seri Anwar ni, bila dia stres, bila dia rasa panas, dia tak nak ambil tanggungjawab. Siapa yang kena tuan-tuan? Orang lain yang kena. So pada saya nampak, sebab itu saya cakap semalam, kali ini Azam Baki akan kena tuan-tuan. Azam Baki. So sebab itu saya tengok bila Azam Baki 2-3 hari ini, bila dia orang kata bagi PC pada wartawan, dia nampak stres lah. Merah-merah biji mata. Merah-merah biji mata Tan Sri Azam. Relax lah Tan Sri Azam. Merah-merah sebab saya rasa dia pun tahu dia akan kena. Sebab itu juga semalam saya cakap, Tan Sri Azam, alang-alang awak nak kena, londehkan je lah semua, betul tak? Londehkan je lah semua, betul? Sebab semalam saya cakap, kalau lepas dia kena gantung, kena pecat, kena buang, baru dia nak londehkan ahli-ahli politik dalam kerajaan ni, dah terlambat, betul?
Anwar dan konco-konconya dalam kerajaan akan kata, awak lepas lepas dibuang daripada SPRM bawa nak buka cerita. Dan pada ketika itu kalau dia nak buka fail pun dah susah. Sebab dia tertakluk kepada OSA lah, apalah, tak boleh ada akses. Betul tak, tuan-tuan? So sebab itu saya cakap, Tan Sri Azam, kalau awak nak buka cerita, londe sekarang lah, betul? Kalau dia bagi tahu cerita, sebab sekarang ni mungkin dia banyak kekangan. Susah nak cerita itu tak boleh, cerita ini tak boleh. So Tan Sri Azam, saya sarankan kamu buat kerja sebagai KPSRM tanpa kekangan fear of favor. Now is the time. Setuju, tuan-tuan? Kalau dulu siasat banyak ahli politik pembangkang, sekarang ini bukalah fail ahli politik kerajaan tu, betul? Nak takut apa? Dia orang nak kenakan kamu dah. Betul tak? Buka sikit tengok. Buka sikit tengok. Dan kalau dia buka, kita pun akan sokong dia. Anwar nak pecat dia tak boleh? Boleh? Susah dah. Takkan Anwar nak pecat Azam Baki bila Azam Baki buka cerita pasal ahli politik kerajaan ni, betul tak? Baru 2-3 hari lepas dia kata buat apa nak pecat Azam Baki? Kan Azam Baki buat kerja. Tiba-tiba Azam Baki buka cerita pasal orang-orang dia. Macam mana, tuan-tuan? So Azam Baki, Tan Sri Azam Baki buka semualah. So Anwar pun tak boleh pecat kamu. So buka, kita pun nak tahu, betul tak? Sebab sebelum ini banyak cerita kata ada kes-kes lambat lah, delay lah dan sebagainya. Tapi kalau ahli politik pembangkang kita tak tahu. Cepat aja mungkin menggali. So sebab itu pada Tan Sri Azam Baki, nombor 1, buat kerja awak. Kita pun nak tengok fail-fail dia orang ni semua. Setuju, tuan-tuan? Dan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes Azam Baki ni tak payah bawa pergi jawatan kuasa yang dilantik kepada 3-4 orang ini. Kita nak dibawa ke parlimen. Setuju? Bawa ke parlimen lah. Di negara-negara maju, tuan-tuan, bila benda ni jadi, macam di Amerika contohlah, dia bawa pada congressional hearing. Kongres ni dia punya parlimen lah. Kita pun benda ini bawa ke parlimen. Biar ahli-ahli parlimen, biar Ustaz Idris, soal dia. Ada ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen kerajaan, soal. Betul, tuan-tuan? Ini kalau dia ini kawan dia yang soal kawan dia, tiba-tiba NFA. Tak puas hati kita, betul tak? So sebab itu kita nak perkara ini diselesaikan, dibawa ke parlimen. Kalau tidak, macam mana berlaku? Tapi pada saya begini, Anwar sekarang dah jam. Kalau Azam Baki lepas pun, dia susah. Kalau Azam Baki kena pun, dia susah, tuan-tuan. So apa kita buat? Kita beli popcorn je lah, tuan-tuan. Kita tengok aja. Kalau Azam Baki kena, saya nak tengok apa Azam Baki cakap. Kalau Azam Baki tak kena, Anwar yang susah. Sebab rakyat semua akan memberontak lah. Kita bukan memberontak, kita mempersoal lah. Kenapa? Dan kepada Tan Sri Azam Baki, saya nak cakap sikit lah. Ini bukan kali pertama kamu kena skandal macam ni, Tan Sri Azam. Pasal saham-saham ni. Ini kali kedua, betul, tuan-tuan? Kali pertama dulu, orang persoal, terutama PH dengan PKR lah, tentu persoal Azam Baki. Yang masa Nurul Izzah bertanding timbalan presiden, dia kata dia nak cakap dengan papa lah pasal Azam Baki. Ada dia cakap, tuan-tuan, dengan Anwar? Tak tahu, tak dengar cerita. Kali pertama, dah disoal pasal pembelian saham dia. Masa itu, Azam Baki buat PC. Dia cakap, adik dia ke abang dia pakai akaun dia, betul tak? Dia sendiri cakap. Lepas tu ada siasatan by Suruhanjaya Security. Suruhanjaya Security siasat. Dan mendapati, tak ada. Bukan adik dia atau abang dia pakai. Dia sendiri ada kawalan penuh kepada akaun dia. So, Suruhanjaya Security mendapati bahawa apa yang Azam Baki cakap itu macam tak betul atau tak tepat lah. Sebab Azam Baki cakap orang lain yang pakai akaun dia untuk beli saham. Suruhanjaya Security kata, tak ada, dia ada kawalan. Dan benda itu NFA tak jadi kes sebab apa? Yang jadi salah, kalau orang lain pakai akaun kita, tak boleh, tuan-tuan, ikut undang-undang. Tiba-tiba Suruhanjaya Security kata tak ada, dia yang ada kontrol pasal akaun dia. So tak ada jadi apa benda itu.
Tapi pada saya, siasatan yang pertama kali itu pun macam tak berapa betul. Sebab isu dia bukan sama ada dia bagi orang lain pakai akaun dia ke tidak. Isu dia adalah konflik kepentingan, konflik of interest. Apa sama ada Ketua Pesuruhjaya SPRM ni boleh main saham ke tidak? Betul tak tuan-tuan? Itu isu dia. Ini siasatan awal itu lagi, masa tahun 2022 itu. Macam kita sakit kepala, pergi jumpa doktor, dia cek kepala lutut, tuan-tuan. Itu tak betul. So sekarang kali kedua isu saham ni. Dan dibawa, Azam Baki explain, dia kata, oh dia beli pakai duit gratuity dia lah, 1.2 juta. But the issue still remain. The issue is, bolehkah Ketua Pesuruhjaya SPRM pegang saham yang signifikan dalam syarikat-syarikat? Jawapan dia boleh ke tak, tuan-tuan? Tak boleh, kita tak setuju. Sebab syarikat-syarikat ini, terutama syarikat swasta ini, dia di bawah bidang kawal selia SPRM, betul tak? Kalau ada sesuatu berlaku pada syarikat-syarikat ni, ada pengubahan wang haram ke apa ke benda, siapa yang perlu siasat, tuan-tuan? SPRM, betul tak? Habis tu kalau ada saham dalam syarikat ni, macam mana nak siasat? Betul. Sebab itu kita tak setujulah Ketua Pengarah SPRM ni pegang saham. Ini dah 2 kali dah isu ni. Dan saya nak cakap kepada Azam Baki, awak Ketua Pesuruhjaya SPRM, yang awak pergi main saham ni buat apa? Betul tak? Tak perlulah main saham. Kalau awak nak main-main saham, berhentilah jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, betul? Pergi berhenti, lepas tu jadi rimazia ke, jadi broker ke, betul tak tuan? Tak payahlah main-main saham. 2 kali dah. Ini yang rakyat persoal. Azam Baki, saya nak cakap sikit. Kalau nak main saham, tak payah jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan selepas ni saya nak cakap pada KSN ke, KPPA ke, InsyaAllah PRU 16 ni PAS akan jadi kerajaan Perdana Menteri, tuan-tuan setuju? YB dia samat jadi Menteri Kanan nanti, insyaAllah, tuan-tuan. Amin. Kita akan buat Ketua Pesuruhjaya SPRM tak boleh main saham. Setuju YB? Setuju tak YB? Setuju, okey. Okay. Ketua Pesuruhjaya SPRM tak boleh main saham. Ketua Polis Negara boleh main saham ke tidak, tuan-tuan? Tak boleh. Saya tak setuju. Macam mana awak nak siasat kalau ada konflik kepentingan? Tak boleh, tuan-tuan. Ini yang menjadi isu. Kalau nak main saham, berhentilah. Dulu saya pernah tegur Ketua Polis Negara. Sebab dia bukan yang sekarang ni, yang dulu. Saya cakap Ketua Polis Negara masa itu selalu buat kenyataan-kenyataan politik. Saya kata, awak Ketua Polis, penjawat awam, jangan buat kenyataan politik. Kalau nak buat kenyataan politik, berhenti jadi Ketua Polis Negara, jadi ahli politik. Betul tak? Sekarang Ketua Pesuruhjaya SPRM pula main-main saham pula ni. Kita tak setujulah itu. So itu bab itu. Tan Sri Azam Baki, nombor 1, awak dah tahu awak nak kena, alang-alang awak nak kena, awak buka je lah without fear or favor. Kita nak dengar cerita-cerita ini. Kalau awak nak buka cerita berkenaan yang awak sebut itu pasal Menteri Kewangan itu, betul tak? Kita pun nak dengar tak bang? Nak dengar, kita nak dengar ni. Tan Sri Azam, tadi awak dah buka sikit tu, hin-hin tu Menteri Kewangan. Ceritalah. Sekarang ni dalam jawatan kuasa yang menyiasat, Tan Sri Azam Baki ni salah seorang dia adalah Ketua Setiausaha Pembenaran dalam Menteri Kewangan. Macam mana pula ni? Itu yang kita tak nak, betul? Lantiklah jawatan kuasa Parlimen. Setuju ke tidak, tuan-tuan? Ini tak boleh, tuan-tuan. Kalau tidak, apa nak jadi negara ni? Negara ni, tuan-tuan, dibawa cerita dalam Bloomberg. Saya baca artikel tu, 5,000 patah perkataan, 26 minit punya video, tuan-tuan. Bloomberg ini bukan kecil anak, tuan-tuan. Dia bukan saluran platform berita Cak Ayam, Cak Itik, bukan, tuan-tuan. Bukan. Bloomberg ini dunia punya, besar punya ini. Kalau tuan-tuan pergi di pasaran saham New York, di Wall Street, tuan-tuan, kebanyakan daripada trader-trader di Wall Street, New York itu pakai Bloomberg Terminal. Saya dulu belajar kewangan. YB cakap tadi, betul. Saya pun pernah pakai Bloomberg Terminal ni.
Kenapa? Itulah data-data, fakta-fakta. Trader-trader di Wall Street ni pun ambil daripada Bloomberg. So Bloomberg ni bila dia buat tuduhan, dia tak main buat tuduh, tulis saja. So dia mesti ada asas, tuan-tuan. Dia bukan kecil anak lah. So sebab itu saya cakap, bila tuduhan ini datang daripada Bloomberg, ia adalah satu benda yang serius. Apa tuduhan dan dakwaan Bloomberg cakap? Bloomberg cakap, agensi kita SPRM ni digunakan oleh kartel-kartel ini, oleh tycoon-tycoon ini, tuan-tuan, untuk intimidasi. Intimidasi ni apa? Peras ugut. Itu tuduhan yang dia buat. So tuan-tuan bayangkan kalau perkara ini berlaku, serius ke tidak, tuan-tuan? Di zaman Madani Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan, ada tuduhan ini dibuat. Takkan benda ini kita nak ambil sambil lewa, betul tak? Apabila kartel-kartel, tycoon-tycoon ini semua berkuasa, tuan-tuan, macam mana jika dakwaan ini betul? Tycoon dan kartel dan toke ni pula kontrol kita punya agensi-agensi. Ini yang kita tak mahu. Sebab itu perkara ini perlu dibawa ke Parlimen. Perlu disoal oleh jawatankuasa di Parlimen, tuan-tuan. Bukan di apa ni, dia punya lantikan-lantikan ini. Kita tak setuju jawatankuasa itu. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Kita nak supaya ianya dibawa di Parlimen. Sekarang ni macam-macam jadi, tuan-tuan. Di zaman Anwar ni, tadi Pak Teh ada sebut pasal soal tanah. Itu belum masuk bab tanah lagi tu. Itu tadi bab SPRM. Anwar ni kata dia nak lawan rasuah, lawan rasuah, lawan rasuah. Tuan-tuan rasa dia lawan rasuah ke, tuan-tuan? Apa nak jadi ni? Lepas itu kita sekarang ni, tuan-tuan, puan-puan, tengok, di negeri saya di Selangor lagi teruk. Nasib baiklah kita fight itu hari pasal ladang 500 ekar, ladang babi, tuan-tuan. Siapa yang fight? Siapa yang tentang benda ni? Tuan-tuan lah, PAS. Kalau PAS tak bersuara itu, tuan-tuan, dah teruskan dah. PAS sambut titah Sultan, tuanku, Sultan Selangor bawa tuan-tu tegur pasal isu ni. Lepas itu, saya dan sahabat-sahabat saya dalam PAS, kita bawa isu ni dalam satu ceramah di Kuala Langat pada itu dengan Dr. Yunus. Saya kata ini 500 ekar ladang babi, berapa ekor ni? Berapa ekor? Lepas tu tuanku titah supaya Exco pergi menghadap tuanku untuk explain pasal ladang-ladang babi ni, tuan-tuan. Tuanku bertitah dan tanya kepada Exco ini soalan yang sama. Exco, awak buat 500 ekar ni berapa ekor? Exco kata tak tahu. Kena cek balik untuk dipastikan macam mana awak buat ladang. Berapa ekor babi tak tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu berapa ribu ekor, berapa ratus ribu ke wa'imah berjuta, tapi dia boleh pastikan ladang tu bersih. Logik ke tak logik, tuan-tuan? Tak logik. Lepas itu, tuanku memang tak berkenan lah ladang babi ni. Tapi apa ucapan yang dibuat oleh Menteri Besar Selangor, tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata kita akan buat yang bersih. Kita bukan nak buat yang bersih, betul? Kita tak nak langsung, betul, tuan-tuan? Sampai tuanku kena buat titah teguran kali kedua. Bayangkan. Sultan kena tegur 2 kali baru cancel ladang babi, tuan-tuan. Bayangkan macam itu. Ini pula cerita pasal apa? Menteri Besar di negeri saya ni pula, Selangor ni, dia kata apa pasal apa? Kalau ada orang buat rumah anutan haram dalam tanah kita, kita kena cari peguam pula, tuan-tuan. Apa benda cerita ni, betul tak? Dah kita nak cari peguam, kena bayar lawyer lagi, betul? Apa pengajaran yang kita nak bagi tahu kepada orang-orang yang melanggar undang-undang ini? Sebenarnya pada kita lah, kalau orang itu pergi pacak, contoh kita ada tanah lah, sekali orang masuk pergi pacak kemah dekat situ secara haram, macam mana kita nak pergi cari lawyer ke apa ni?
Sepatutnya dipermudahkan. Bukan kita nak bawa soal agama ke soal apa. Tidak. Ini pasal rule of law, undang-undang, tuan-tuan. Tak payahlah kita kena pergi jawab apa ni, pergi ini rumah kita, tanah kita, sekali ada orang pacak kemah dekat situ. Patutnya kita report polis saja, betul tak? Report polis, polis ambil salinan report, pergilah bagi tahu orang itu keluar daripada kawasan itu, betul tak? Apa pasal pula kita nak pergi cari lawyer lah, pergi mahkamah lah? Ini tanah kita. Orang masuk cara haram, report polis, polis keluarkan aje lah, betul tak? Itu je lah. Ini nak menyusahkan kita, memudahkan orang yang masuk haram. Ni buat apa? Tak masuk akal, betul tak tuan-tuan? Tak masuk akal. Kali ni kalau buat macam ini, bukan saya nak cakap, ini bukan sekadar berkenaan dengan agama itu ke agama ini, tidak. Ini semua agama lah. Kalau tuan-tuan buat surau masuk dalam tanah orang pun kita tak setuju, betul tak? Tuan-tuan kita buat masjid, buat surau, tanah tu orang itu punya, setuju ke tak? Tak setuju, saya pun tak setuju tuan-tuan. Bukan pasal agama ini, agama itu. Kalau buat gereja ke, buat surau ke, buat masjid, ambil tanah orang, kita tak setuju juga. Tak boleh itu. Dalam apa-apa agama pun, kita tak boleh menceroboh tanah orang, betul tak? Ini yang kita tak nak. Dan bila orang itu menceroboh dan masuk tanah kita, kata ada orang tu pacak lah, satu ni, apa pula kita pula? Kalau macam tu senang lah. Esok tuan-tuan pergi cari rumah, pergi cari tanah patih tu. Tanah patih kat mana? Pergi pacak kemah dekat tanah dia, gerai kita jual apa ke, kan? Lepas tu bila Pak Teh suruh kita keluar, kita kata Pak Teh pergi cari lawyer lah. Sementara nak cari lawyer tu, terus sajalah kat situ. Ini tak masuk akal lah tuan-tuan. Ini berlaku di negeri saya. Di negeri tuan-tuan saya tak tahulah. Tapi di negeri tuan-tuan ini, itulah. Ada ahli parlimen tuan-tuan tu, amdap, mantap. Kita kena tolak tuan-tuan, sebab mereka-mereka ini nak menjadikan Malaysia ini pada acuan dia. Kita tidak menentang kaum-kaum tertentu. Bukan kita tolak Cina ke India, bukan. Kita tolak DAP. Sebab DAP ni ideologi dia, dia nak kita ikut acuan dia. Betul tak tuan-tuan? Itu yang kita tak nak. Dia nak buat URA, dia buat UEC, dia nak buat apa benda pemilihan bandar, dia nak buat itu, dia nak buat ini. Dia suruh kita ikut dia. Kita tak setuju. Sekarang ni tuan-tuan, itu hari di Kampung Sungai Baru, ingat? Nasib baik kita tolak, tak jadi dia buat URA. Amdap claim kredit lah konon-kononnya. Pasal dia kita batal URA, tak ada. Dia masuk last minute, Amdap ni betul. Yang tentang URA ni, yang betul-betul tentang kita. Perikatan Nasional, PAS. Amdap, last minute, bila orang Melayu tak sokong benda ni, baru dia goyang, betul tak? Last minute baru dia masuk, dia pun tak sokong. Lepas tu dia claim kredit, dia kata tak jadi pasal dia. Apa benda jenis ni? Bukan. Cak Ayam, ni lah Amdap ni. Nasib baik UMNO original lebih ramai daripada Amdap tuan-tuan. Ni yang datang ni UMNO original ada. Itulah Amdap ni. Dia kata, oh Syam Jalil apa tak ada akar umbi UMNO. Dulu saya bertanding majlis tertinggi UMNO tuan-tuan. Saya bertanding majlis tertinggi UMNO, saya dapat 40,000 lebih undi perwakilan tuan-tuan. Satu perwakilan mewakili 50 ahli UMNO. 40,000 kali 50 berapa? Dekat 2 juta lebih. Zahid Hamidi, Presiden Amdap, bertanding masa pemilihan, masa dia bertanding Presiden, dia cuma dapat 18,000 je undi perwakilan. So kalau saya tak ada akar umbi UMNO, macam mana pula saya dapat 2,5 kali ganda lebih banyak undi perwakilan daripada dia, tuan-tuan? So siapa yang lebih ramai akar umbi UMNO? Dia ke saya, tuan-tuan? Okey, terima kasih. Sebab itu saya cakap, kalau dia berani, buatlah pemilihan. Betul tak? Dia berani ke tak buat? Dia tak berani. So sebab itu saya katalah, tuan-tuan, sekarang akar umbi UMNO original nak bersama tuan-tuan.
Ha. Sekarang ni tuan-tuan, akaun undi UMNO yang original lah, bukan AMDAP. AMDAP ni tak saya kira lah dia orang itu. Pada PRU 16 nanti saya tengok, mereka akan ikut nasihat Tun Razak. Tun Razak dulu kata kalau jadi apa-apa kepada UMNO, PAS lah menjadi tempat perlindungan. Sekarang ni jadi macam itu. Dah berlaku something. UMNO dah jadi AMDAP tuan-tuan. Ada jadi something. So orang-orang UMNO yang ramai tu, yang mereka sendiri mengaku daripada 3.5 juta ahli UMNO, cuma 20% je yang masih mengikut mereka. Ini mereka sendiri mengaku dalam Perhimpunan Agung UMNO. Maksudnya 80% tak ikut dah. 80% dari 3.5 juta, 2.8 juta ahli UMNO dah tak ikut UMNO lagi dah tuan-tuan. So mereka nak ikut siapa? Siapa parti Melayu yang boleh mereka harapkan tuan-tuan? Tuan-tuan lah. Sebab itu saya nak tuan-tuan menerajui negara ini. Tuan-tuan kena jadi Perdana Menteri tuan-tuan, betul? Tadi saya makan dengan Pak Teh, baru kita bincang Pak Teh tadi kan? Pak Teh kata, itulah susah, amanah berat nak jadi Perdana Menteri. Saya tahu tuan-tuan, orang-orang PAS, kalau kita offer jadi Perdana Menteri, dialah satu-satunya parti yang tak nak. Ni PAS, kita offer jawatan Perdana Menteri, dia tak nak. Kalau parti lain kita offer jadi Perdana Menteri, macam mana tuan-tuan? Berebut-rebut, berlari-lari sampai tersadong nak, betul? Saya cakap pada Pak Teh apa? Yang tak nak tu lah yang kita kena bagi, betul? Sebab amanah tu berat tuan-tuan. Ulama-ulama PAS, ahli-ahli politik PAS, dia tahu dia tahu amanah ni berat. Jadi Perdana Menteri ni bukan senang. Saya kerja dengan Perdana Menteri dulu, saya tahulah. Banyak kali saya cakap dengan kawan-kawan saya kata saya tak faham kenapa orang nak sangat jadi Perdana Menteri ni. Saya pernah kerja dengan Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri ni susah tuan-tuan. Amanahnya dengan berat, dengan stresnya nak kena ini. Tapi orang yang nak sangat jadi Perdana Menteri ni pasal apa? Mungkin Bengali sebab dia nak sakau, betul tak? Dia tak kisah pasal stres tu, dapat sakau sejuk sikit, betul? Itu orang yang kita tak boleh bagi. Tak boleh. PAS tak nak, kenapa? PAS tak sakau. Bila tak sakau, dia nampak amanah tu berat. Kalau buat sesuatu yang tak betul, nanti masuk neraka, betul? Kalau parti-parti lain, saya tak tahulah dia apa, kisah ke tak syurga neraka ni tuan-tuan. Dan sebelum ini kita dah try banyak parti lain tuan-tuan. Semua parti kita dah try lah. Kita dah UMNO 7 kali jadi Perdana Menteri, betul? Bersatu Parti Baru pun 2 kali jadi Perdana Menteri. PKR nak sangat jadi Perdana Menteri. 20 tahun Anwar Ibrahim guling-guling nak jadi PM, betul? Last kali okey kita cuba jadi PM. Sekarang ni macam mana? Bagus ke hancur tuan-tuan? Hancur. So cukup. Betul. Cukup lah tu, betul tak bang? Betul. So bagi peluang kepada PAS. Sebab apa? Kena ambil. Saya cakap pada Pak Teh tadi. Pak Teh kata, susah, berat. Saya kata kali ni bukan pilihan dah Pak Teh. Bukan pilihan awak kena ambil tanggungjawab ini. Sebab ini perlu. Sebab apa? Kalau awak tak ambil tanggungjawab ini, bagi pada parti lain, mudarat dia besar. Kalau awak tolak, bagi laluan kepada parti lain, mudaratnya lebih besar. Kita dah cuba dah. Awak dah berapa kali bagi laluan kepada orang lain, betul? Nak jadi PAS, bagi Perdana Menteri. Jadi PAS ini, okey awak tolak, bagi pada parti lain. Dah cuba dah. Tak boleh tuan-tuan, mudarat lebih besar. Tengok isu kartel ni. Isu bagaimana taikun-taikun dan toke-toke ni mengawal agensi kerajaan, mengawal ahli-ahli politik ni tuan-tuan. Sebab apa? Dia orang dah ada connection dah. Parti ini jadi Perdana Menteri, pertama sekali masuk dalam pejabat itu terus dia boleh telefon dah. Dia ada line terus. Kita bukan boleh masuk. Hari pertama orang tu masuk jadi Perdana Menteri, kita tunggu belakang dia, betul tak? Sebab toke-toke ni dah telefon dia masuk dulu. Tapi kalau PAS meminta negara ini, saya tak rasa kartel-kartel ini, taikun-taikun toke-toke ini senang. Nak mempengaruhi ulama, betul tuan-tuan? Susah. So kalau kita nak bentras kartel-kartel ini, bentras taikun-taikun ini, bentras rasuah, buat akta pendanaan politik,
bagi peluang PAS pula mentadbir, tuan-tuan. Kalau tidak, sentiasalah kita akan ada masalah ini. Saya nak buat akta pendanaan politik. Saya nak bentras taikun-taikun toke-toke ni daripada mengawal ahli-ahli politik Malaysia ini. Kalau PAS jadi Perdana Menteri, mereka jam. Kalau ulama jadi Perdana Menteri, lagi bagus, tuan-tuan. Lagilah taikun ni tak tahu mana nak call. Betul tak? Ulama, dia berpegang kepada Islam, berpegang kepada tali Allah. Dia peduli apa dengan taikun, dengan kartel. Betul? Dia tak boleh diugut. Bila ulama jadi Perdana Menteri, orang-orang teknokrat pun akan sokong, tuan-tuan. Tak ada masalah. Saya salah seorang orang teknokrat. PAS jadi Perdana Menteri, saya pun akan sokong. Kalau tidak, kita pilih seorang jadi Perdana Menteri, kita tak boleh percaya. Contoh, kenapa saya tak ikut AMDAP? Sebab dia sokong Anwar Ibrahim, sokong DAP. Tuan-tuan ingat saya percaya Anwar Ibrahim? Saya tak percaya, tuan-tuan. Betul bang, tak percaya. Macam mana nak percaya? Esok kita bagi nasihat, dia fikir benda lain. Betul tak? Tak boleh. Mungkin dia ada agenda ke apa ke. Sebab banyak sangat kekangan. Tapi kalau orang yang baik menjadi pemimpin negara kita, all we need is orang yang baik untuk memimpin. Bila orang baik memimpin, kita boleh ikut. Dan kita boleh bagi nasihat. Yang apa ni, daripada segi hujah-hujah ekonomi ke, hujah undang-undang ke, kita yakin bahawa hujah-hujah kita itu akan dipertimbangkan secara rasional dan adil. Dia terima tak terima, itu dia punya prerogatif, tuan-tuan. Tapi kita yakin dia tak ada agenda lain. Tetapi kalau orang jahat jadi pemimpin negara ini, tuan-tuan, kita bagi nasihat ke, dia tolak tepi sebab dia dah ada agenda lain atau telah dipegang oleh taikun, tauke dengan kartel ini, tuan-tuan. So tuan-tuan nak macam itu? Kita tak nak, tuan-tuan. Sebab itu kali ini PAS kena lead. Tuan-tuan dah tak boleh tak nak lagi dah. Saya tahu tuan-tuan takut neraka, takut dosa, betul? Kita semua takut dosa. Orang lain tu, yang parti lain tu ada mungkin dia tak takut dosa neraka, dia tak takut, mungkinlah. Tapi orang yang takut dosa ini, takut neraka ini, takut amanah itu berat sebab mereka takut kepada Allah SWT. Orang inilah perlu kita bagi amanah itu, tuan-tuan. Dan saya akan sokong. Saya yakin tuan-tuan pun akan sokong. Betul, tuan-tuan? Betul. Kita akan sokong mereka, tuan-tuan. So, PAS kena lead. Dan kali ini, insya-Allah, orang-orang Melayu dan orang bukan Melayu pun akan sokong. Ada hujah kata kalau PAS lead, orang bukan Melayu tak sokong. Siapa kata? Saya cakap. Pada orang bukan Melayu, orang Cina dengan orang India, mereka pun tak mau rasuah. Betul tak? Mereka tolak rasuah. So kepada orang Cina, orang India, orang bukan Melayu, orang bukan Islam yang tak suka rasuah. So saya ingin cakap, kalau kamu tak suka rasuah, bagi peluang PAS kepada pemerintah. So kita boleh bersihkan negara ni daripada kartel-kartel, kroni-kroni dan taikun-taikun ini. Saya dibagi tahu itu hari. PAS pemerintah Kelantan berapa penggal? 30 tahun lebih. 35 tahun. Selama 35 tahun PAS pemerintah Kelantan, tidak ada seorang pun pemimpin PAS di Kelantan yang didakwa atas kes rasuah, tuan-tuan. Tak ada. Mereka kata, bila PAS pemerintah Kelantan mundur. Siapa cakap? Mereka kata tak ada kemajuan. Of course lah, sebab duit siapa yang pegang, tuan-tuan? Duit pusat yang pegang. Kalau duit pusat yang pegang, bukan negeri yang pegang, cukai-cukai semua kepada pusat, dia yang pegang perbelanjaan, janganlah salahkan negeri kalau pembangunan itu tidak cukup. Betul tak? Kalau nak tengok sama ada negeri-negeri yang ditadbir SG4 ni dan sebagainya boleh maju setara dengan negeri-negeri yang pusat bagi banyak duit ini, bagilah sama rata. Betul tak? Janganlah sekat-sekat. Yang ni tak boleh pembangunan, yang ni tak boleh, yang ni sekat duit, yang ni tak boleh lah. Tak boleh macam itu sebab duit awak yang pegang. Duit awak yang pegang. So, sebab itu saya cakap perbandingan itu kena adil. Tapi sekarang masalah besarnya adalah masalah berkenaan dengan taikun-taikun ini, kartel-kartel ini dan rasuah-rasuah ini.
So untuk menyelesaikan masalah itu, kita kena bagi kepimpinan negara ini kepada parti yang paling kurang sekali rasuah di negara ini, dan parti itu adalah PAS, tuan-tuan. Itu saya sokong. Dan saya nak tengok tuan-tuan memimpin negara tak sampai setahun setengah lagi, tuan-tuan. Anwar Ibrahim, dia kata itu hari bila kita buat orang-orang muda dan sebagainya, dan ada rakyat buat himpunan di Kuala Lumpur menentang rumah anutan haram itu hari ada kan. So dia cakap dia koyak lah. Dia kata dia nak tangkap dan humban, tuan-tuan. Orang-orang ini. Dulu dia yang ajar rakyat berguling-guling. Sekarang ni siapa yang berguling-guling dia nak tangkap dan humban. Macam mana ni? So saya rasa Anwar itu hari minta 2 penggal. Saya rasa dia tak sampai 2 penggal lah, tuan-tuan. Satu pun tak sampai. Satu mungkin sampai lah bang. Sampai PRU 16. Saya rasa PRU 16 ini dia yang kena humban, saya rasa ni. Betul tak, tuan-tuan? Saya tak rasa dia akan dapat undi Melayu. Tuan-tuan rasa dia akan dapat undi Melayu ke tak, tuan-tuan? Dia suruh AMDAP dengan amanah tarik undi Melayu. Tuan-tuan nak undi ke AMDAP? Orang UMNO pun tak undi AMDAP, betul? 80% orang UMNO dah tak undi AMDAP. So apakah lagi rakyat? Amanah. Orang Melayu undi amanah ke, tuan-tuan? Tak. Mana ada orang undi dia. So kali ini dia menghadapi masalah. Janji tak tunai dan sebagainya. So kita, tuan-tuan, kita istiqomah ajalah. Adalah masalah sedikit sebanyak dalam Perikatan Nasional. Saya dengar tuan-tuan pun tahu pasal bersatu dan sebagainya. Tapi tak apa. Kita ada setahun lebih lagi, tuan-tuan. InsyaAllah akan diselesaikanlah. Saya dibagi tahu tadi, kemarin Datuk Hamzah cakap pilihan dia 3. Saya nak sentuh sikit sebelum saya tamatkan, tuan-tuan. Datuk Hamzah Zainuddin kata pilihan dia ada 3. Sama ada masuk UMNO, masuk PAS atau take over Berjasa. So saya cakap semalam, saya kata saya tak rasa it's a good idea for dia untuk masuk AMDAP. Betul tak? Kalau masuk AMDAP, dia jadi AMDAP, habislah dia, betul? Payah. Sila bulan kalau dia masuk AMDAP, larut tu pun tumbang, betul? Itulah saya nak cakap. Datuk Hamzah ni kawan saya juga. So saya tak rasa dia akan masuk AMDAP. Yang kedua, dia boleh masuk PAS. Cuma kalau dia masuk PAS, dia tak bolehlah jadi presiden. Dia kena masuk inilah. Kalau dia nak masuk dalam majlis Presiden Perikatan Nasional, dia boleh take over Berjasa, jadi presiden Berjasa, dan Berjasa masuk Perikatan Nasional. Berjasa nak masuk Perikatan Nasional kena ditentukan dalam majlis pimpinan Perikatan Nasional. Perlu dipersetujui oleh Presiden Perikatan Nasional. So sekarang ini saya tahu YB tahu siapa, tapi tak apalah, saya tak mau tanyalah. Itu terpulang lah. Saya sokong je lah siapa-siapa. Kalau ulama' lagi bagus, betul, tuan-tuan? Itu saya punya pandangan lah. So ditentukan di situ. So kalau dia take over Berjasa, Berjasa minta masuk Perikatan Nasional, tuan-tuan sokong ke tak? Sokong, insyaAllah. Mungkin Tan Sri Muhyiddin tak setuju ke apa, tak tahulah. Nanti bincang elok-elok lah, tuan-tuan. Saya sebagai orang yang bebas, tak berparti, saya cakap sebab saya nak penyatuan parti-parti Melayu ini. Tapi tadi keluar kenyataan daripada Ketua Penerangan Berjasa pula. Dia kata dia tak tahu menahu pasal ini. Dia kata tak tahulah, mungkin ada perbincangan yang dia tak tahu ke apa kan. Kalau Datuk Hamzah nak buka parti baru pula, lambatlah. Pasal nak berdaftar dengan Suruhanjaya SS Society lah apa dan sebagainya kan. Tapi saya cadang macam ni lah. Kalau susah sangat, kalau Berjasa pun tak nak bagi laluan, AMDAP kalau masuk tak payahlah. So susah-susah sangat Datuk Hamzah masuk PAS je lah. Betul tak? Betul lah. Sebab dia ada ahli parlimen. Saya tak apa, saya kekal bebas, tuan-tuan. Sebab apa? Saya tahu saya ingat 90% dah, tuan-tuan dah. Cuma tak isi borang je lagi. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab begini, saya dah explain dah itu hari. Saya cakap,
Saya nak promote tuan-tuan. Saya nak memperjuangkan tuan-tuan. Dan kalau saya masuk PAS, lepas itu saya pula promote PAS, orang ramai akan kata, mestilah awak promote PAS, awak dah orang PAS, betul tak? Dia sebenarnya lebih berkesan kalau orang luar yang cakap PAS bagus. So saya sebagai orang bebas, saya cakap PAS bagus. So mungkin ia adalah lebih berkesan. Kalau saya masuk PAS, saya puji PAS, orang kata, of course lah awak macam puji diri sendiri, betul? Itu tak bagus. So tak apalah tuan-tuan. Saya sebagai orang bebas, tapi saya sokong PAS lah. Sebab saya nak tuan-tuan menerajui negara ini, menjadi Perdana Menteri, saya akan bantulah PAS sehingga tuan-tuan. Sebab ini bukan soal sama ada, apa orang kata, whether you should or whether you want. Ini kalau tuan-tuan tak ambil tanggungjawab ini, maka orang lain ambil, dia akan jadi mudarat. Saya ingat dulu ada satu pepatah kata, kalau orang baik tak masuk politik, politik ni akan dikuasai oleh orang jahat, tuan-tuan. So sebab itu, saya nak orang baik menerajui negara ini supaya politik ini kita tidak dikuasai oleh orang-orang jahat, tuan-tuan. So sebab itu kita akan teraju negara ini, kita akan berjuang habis-habisan dan kita akan humban mereka-mereka ini. Setuju tuan-tuan? Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan. Takbir! Allahu akbar!